kita semua tahu makan buah mestilah sebelum daripada makan makanan lain, betul tak? Tak boleh kita makan buah selepas makan atau meal kita. Sebabnya orang dah tahu buah ni cepat diproses dan bila dia masuk dalam perut kita senang dia turun. Jadi kalau dia dimakan last, kena pula kita makan protein atau benda-benda yang heavy kan tak. Jadi nak proses protein dan bahan-bahan yang berat tu seperti susu, minyak dan sebagainya, buah yang kalau kita makan last dia tunggu kat atas, dia jadi orang panggil macam basi lah, dah jadi fermented tadi. Itu yang menyebabkan orang dia ada gas, ada masalah angin, masalah kembung perut dan senak perut dan sebagainya. Baik, sekali lagi tentang sama ada nak makan buah tu solid ataupun di blended ataupun dipotong-potong, jawapannya of course number one yang paling bagus ialah dia seperti mana dia datang, seperti itulah you makan. Itu yang terbaik. Basuh dululah kalau nampak kotor ke apa kat luar tu. Okey. Tapi yang penting ialah kalau tak larat nak makan buah dan bila datang petang pula kita suruh makan banyak sayur kan, apa yang boleh buat ialah you buat green smoothie. Green smoothie tahu kan? Daun-daun yang hijau seperti bayam, seperti cauliflower, kale dan sebagainya tu boleh kita campur ke dalam blender kita dan kita blend dengan buah-buahan, terutama sekali nak bagi manis, nak bagi sedap. Saya selalu kata pisang ataupun buah tempatan seperti nenas. Kalau boleh tahan, ambil papaya dan mango sekali. Itu memang baik. Kalau ada kurma, campur dengan kurma sekali. Jadi sedap. Jadi nama last sekali ialah jadikan jus. Setengah orang tak larat juga nak makan tebal sangat, dia rasa liquid atau pekat kan. You buat dalam bentuk jus lah. Boleh tak? Jus tu yang last sekali, sebab jus tu kalau yang blender yang modern sekarang tu dia perah habis, tak ada langsung serat lagi dah. Jadi serat tu lah sebenarnya kebaikan utama kenapa you nak makan buah-buahan dan sayur-sayuran ni. Okey, so jangan buang serat kalau boleh. Ingat ni saja dulu, amalkan pagi banyak buah-buahan, petang banyak sayuran dan ulam dan salad-salad tu. Kalau nak bubur nuts and legumes and beans, faham ya? Kacang ataupun benda-benda seperti kalau nak rebus kacang buncis, kacang panjang, edamame dan sebagainya tu boleh kita tabur di waktu tengah hari dan malam. Tapi pagi dikhaskan untuk buah sahaja. Ikut tengok apa perbezaannya. Kalau untung, anda yang patut syukur. Kalau rugi, anda sebenarnya cek balik. Mungkin anda tak buat yang sebenarnya dan ataupun tidak berdisiplin. Jumpa lagi.